Okay? Sekarang kita masukkan butter. Ini teknik butter dicairkan. Buat buttermilk ataupun cake butter, dia ada guna butter. Kita kena creamingkan. Apa ni? Tangan besar, banyaklah. Tangan kecil, sikitlah cikgu. Agak-agak lah. You cuba test sikit. Nanti senang hidup you. Serius. And then kalau you travel pergi mana-mana kan, tak susah. Tak ada you punya tool tu, you boleh jalan. You boleh jalan, insya-Allah. Kalau saya balik sana ke jalan sini, kadang-kadang buatlah kek. Kadang-kadang kawan ni buatlah kek, buat je lah. Cok, best kan belajar baking dengan teacher? So, mana yang belum tengok part 1, korang boleh cari dekat komen ataupun korang tekan je profile teacher. Tengok sampai habis tau. Kita pun suka, kita buat je lah. Okay. So, ini trik guna butter cair. You boleh guna butter cair ataupun butter yang belum melt tu. Teknik tu kedua-duanya boleh digunakan. Tapi saya nak guna butter cair sebab nak cepat. So, masukkan butter cair dalam ni. Butter kena dalam suhu bilik. Cairkan, jangan guna masa panas. So, masukkan sini. So, kita akan guna teknik folding. Kacau-kacau je. Tak perlu guna ni lagi. Saya tak nak dia punya nanti. Sebab ni a bit sensitif. Saya tak nak dia overmix. Maaf bunyi dia sangat ganas. Right? Nak cepat. So, masukkan, kacau dulu. Kita tak nak dia punya bubble ni mati. Bubble ni Sak ni faham. Bubble ni patah balik. So masa ni kita masukkan kita punya tepung satu persatu. Kita nak maintainkan gebu kek kita ni. Kacau. Macam lah kita buat kek chiffon, kacau. Kita tak nak dia adunan ni overmix sebab kek butter ni dia sensitif sikit. Ada juga teknik buat kek butter ala kek marble yang kita buat tadi macam tadi. Tapi dia akan jadi fluffy lah. Fluffy. Rasa memang kek butter tapi teknik orang kata hybrid. Kalau saya tak tahulah. Maaflah chef profesional. Cikgu lain kalau saya kata teknik tu teknik hybrid. Istilah saya nak fahamkan sebab ada macam teknik nak buat kek. Tu saya kata teknik hybrid.